Hari kedua ni kita pergi ke Santoari Kelah pula. Masa ni dah briefing, kita pun naik bot transfer untuk pergi ke jeti hentian 1. Sekarang air surut jadi bot bawa slow je lah. Sampai pun di hentian 1, kita berjalan ramai-ramai. Geng-geng yang sampai dulu kita jalan terus. Kalau kita tunggu dengan grup satu lagi lambat lah kita nak sampai destinasi. Bila dah jalan kaki sampai dekat menara, kita akan melalui Jambatan Gantung. Dekat sini lah pot bergambar. Bila dah siap bergambar, kita turun pula kat bawah. Kat sini kita beli makanan ikan. Kalau nak best, belilah 2 paket makanan ikan seorang. Satu RM3, 2 RM6. Selain tu, kat sini ada jual makanan ringan dan air sejuk. Kalau korang nak pinjam tongkat dekat sini pun boleh. Nanti balik kena pulangkan semula. Dah berjalan kaki, sampailah kita di Lubuk. Tak boleh turun terus. Kena tunggu semua sampai, kemudian APM briefing keselamatan, barulah dapat turun main dengan ikan. Dekat sini, korang janganlah tabur makanan ikan tu macam bagi makan ikan kolam. Tak sampai setengah jam, makanan dah habis. Cara mudah dia, korang ambil sikit makanan ikan, genggam dalam tapak tangan, nanti ikan tu akan berkumpul dekat kita. Barulah lama sikit dapat main dengan ikan. Dah jimat makanan. Dan sebelum balik, kita bergambar dulu ramai-ramai. Terima kasih menonton. Kalau korang berminat nak naik houseboat, aku tinggalkan nombor telefon di ruangan komen. 2, 3.